Simpan emas 1 dinar dah ada simpanan emas yang mana nilainya lebih RM2,500. 1 dinar emas beratnya 4.25 gram emas. Rasa kecil kan, tapi bila dalam bentuk emas, nilainya mengalahkan gaji basic. Bila duit kita ditukarkan kepada bentuk emas, yang pertama tak mudah bocor. Duit RM2,500 tu kalau duduk dalam akaun bank je senang sangat bocor. Swipe sikit, keluar sikit lagi, lalas sekali habis. Kedua, jadi simpanan yang kekal. Bila RM2,500 tu ditukarkan kepada 1 dinar emas, simpanan dalam bentuk emas tu lebih bertahan lama. Kita takkan sentuh sesuka hati dan takkan membazir. Dan lagi kita simpan, lagilah nilainya makin lama makin meningkat. Ketiga, emas ni tak ikut kita punya emosi. Walaupun kita teringin sangat nak berbelanja emas tu, tak boleh swipe sesuka hati. Emosi kurang, godaan kurang, simpanan pun kekal. Dan yang lagi best, purata kenaikan nilai emas ni naik 10% setiap tahun. Kalau tuan-puan simpan 1 dinar emas ni pada tahun 2020, nilainya hari ni jauh lebih tinggi. Kalau tuan-puan dah bekerja bertahun-tahun tapi simpanan RM1,000 pun tiada sebagai simpanan, cuba buat simpanan dalam bentuk emas dan target dulu 1 dinar emas yang pertama. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas yang pertama dan dapatkan 1 dinar emas yang pertama dulu, boleh klik sahaja link di bio saya untuk saya bantu. So dah bersatu, cek komen, jangan lupa follow.